Budak Cina kena tampar sebab makan bulan puasa, aku ada depan mata. Dalam Family Mart, suasana biasa. Ikon sejuk, lagu latar main perlahan. Orang lalu lalang, ada yang beli kopi, ada yang ambil oden, ada yang tengok rak sushi. Tiba-tiba, suasana berubah. Kau ni Melayu ke Cina? Suara kasar bergema dari tepi meja makan. Seorang pakcik berdiri, mukanya berkerut. Depannya, seorang budak lelaki, mungkin awal 20-an. Tengah duduk makan oden sambil pegang air soya. Budak tu tenang. Dia letak chopstick perlahan, tengok pakcik tu. Saya Chinese. Tapi pakcik tu tak puas hati. Mana IC kau? Tunjuk IC kau. Aku tengok. Budak tu senyum nipis. Dia geleng kepala. Pakcik bukan polis. Saya tak perlu tunjuk IC saya. Dan itulah detik segalanya berubah. Aku dengar bunyi kuat. Pakcik tu tampar budak tu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Budak tu cuba elak, tapi tangan pakcik tu laju. Mata dia berair, tapi dia tetap duduk tegak, tak melawan. Oden dalam mangkuk terjatuh. Chopstick tergolek atas meja. Plastik sushi tercampak ke lantai. Orang ramai, ada yang rakam, ada yang bisik-bisik. Tapi tak ada yang berani masuk campur. Dalam hati aku cuma ada satu soalan. Sejak bila tampar orang jadi ajaran agama? Bulan Ramadan ni bulan kesabaran. Bulan menahan nafsu. Bulan belajar erti keikhlasan. Tapi apa yang aku tengok hari ni? Nafsu amarah, nafsu menghukum, nafsu rasa diri lebih mulia dari orang lain. Budak tu tak puasa, dia bukan Islam. Dia tak wajib puasa. Tapi pakcik tu, dia puasa. Dia wajib jaga akhlak. Dia wajib tunjuk contoh yang baik. Jadi siapa sebenarnya yang gagal hari ni? Kita selalu cakap nak ajar orang hormat bulan Ramadan. Tapi kalau cara kita penuh dengan kemarahan dan keganasan, siapa yang akan hormat kita? Agama ni bukan paksaan. Iman ni bukan dengan menampar, tapi dengan memberi contoh yang baik. Tapi malangnya, kita lebih cepat naik tangan dari ajar dengan akhlak. Hari ini, satu Malaysia nampak kita ada masalah mentaliti. Bukan pasal agama, bukan pasal bangsa, tapi pasal hati yang suka menghukum. Tapi kan, masa pakcik tu berdiri, tangan dia dah bengkak, jari jemari merah, kaki pun macam susah nak pijak betul-betul. Ini mesti gout dah menyerang. Makin umur meningkat, makin terasa sakitnya. Nak jalan susah, nak pegang barang pun bisa. Gout ni bukan boleh buat main. Lagi-lagi bila dah makin bengkak, sendi rasa panas, tiap kali gerak mesti sakit mencucuk. Nasib baik ada jus Gomix. Diformulasikan dengan buah pala, ubi gegeli dan buah kulim. Bahan semula jadi untuk membantu mengurangkan uric acid yang jadi punca utama gout. Mudah minum, pek sachet, senang bawa ke mana-mana. Tak perlu tahan sakit tiap kali nak berdiri. Lega dengan jus Gomix. Kita hidup dalam negara berbilang kaum. Hormat menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajipan. Kalau kita nak orang faham Islam, tunjuklah Islam yang sebenar, bukan Islam yang penuh amarah. Dan kalau kita nak jaga kesihatan, jangan biar gout makin teruk. Jus Gomix ada. Kenapa pilih untuk terus sakit? Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari menghina, menganiaya dan menjatuhkan maruah orang lain. Kerana di akhirat nanti, Allah tak tanya berapa ramai orang yang kau suruh puasa, tapi Allah tanya berapa ramai orang yang kau zalimi.